Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerap ditanya oleh budak-budak Wahabi, Wahabi itu apa? Dan siapakah Wahabi? Jadi video kali ini aku nak kongsikan video Ustaz Wadi yang menjelaskan siapakah Wahabi dan apakah bahayanya Wahabi. Oleh kerana videonya panjang, maka aku buat bagi jadi beberapa siri. Dan aku jemput semua budak-budak Wahabi, sama ada yang tak tahu pasal Wahabi atau yang dah tahu tapi buat bodoh duk tanya lagi. Jom kita tengok, duk tunggu apa lagi. Abu Ishaq, Ustaz Abu Ishaq ni hak luar negara lah kan. Dan kalau yang dalam Malaysia, tuan-tuan boleh type lah antaranya tajuk bukti penyelewengan akidah Asy'ariyah. Yang ni bahasa Melayu. Balik tulis, tengoklah siapa yang keluar, Arab ke Melayu. Kalau Melayu, Indonesia ke Malaysia. Tuan yang dirahmati Allah, sudah sampai satu tahap mereka berani untuk buat naik banner ceramah penyelewengan akidah Asy'ariyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berani untuk ceramah disebarkan dalam YouTube tentang tajuk-tajuk yang begitu sensitif, tajuk-tajuk yang begitu bahaya. Jadi Asy'ariyah ni kita lah tuan-tuan, yang mazhab Syafi'i fiqh, maka akidah mereka adalah Asy'ariyah. Selepas ni orang tanya, kita boleh sebut. Pengasas mazhab Asy'ariyah ini wafat tahun 324, kurun keempat. Kita nampaklah di situ, sudah lama tuan-tuan. Dan antara ulama besar Islam yang disebut oleh Imam Suyuti, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih bahawa setiap 100 tahun Allah akan menghantar ataupun memilih seorang daripada umat Nabi Muhammad di kalangan ulama yang akan menyusun semula, memperbaharui urusan agama ini. Bukan buat main agama baru, dia kita kata format balik lah, macam tu lah. Bukan buat main urusan baru dah, dia main susun balik. Setiap 100 tahun seorang. Mereka ni dinamakan sebagai mujaddid, bukan mujtahid lah. Mujtahid satu lagi, itu gelaran lain. Mujaddid, membawa pembaharuan setiap 100 tahun. Maka antara ulama yang memilih senarai mujaddid ini adalah Al-Imam As-Suyuti. Majoriti semua pernah dengar. Kalau sebut Imam Suyuti, semua pernah dengar. Imam Suyuti mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Kalau guna fatwa Wahabi, semua sesat, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi lagi semua orang kenal. Imam Nawawi, pensyarah terbaik kepada Sahih Muslim. Begitu juga pensyarah terbaik kepada, antara pensyarah terbaik kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia Syafi'i dan mazhab akidahnya Asy'ariyah. Majoriti muhaddis dunia Islam ini sejak 1200 tahun, mereka adalah di kalangan Syawafi'. Syawafi' ni jamak taksir kepada bermazhab Syafi'i. Hum minas Syawafi'. Majoriti ulama-ulama hadis dunia Islam 1200 tahun adalah Syafi'i, dan akidah mereka adalah, bila Syafi'i, akidah mereka mazhab Asy'ariyah. Imam Suyuti ini dia belakang sikit, tapi dengan kita pun lebih kurang 500 tahun lah, lebih kurang. Imam Suyuti, terkenal Imam Suyuti, diberi kelebihan oleh Allah mengarang hampir semua funun, hampir semua seni Islam. Fiqh, usul fiqh, nahu, usul nahu, tafsir, usul tafsir, hadis, mantik, balaghah, arud. Hampir ke semua seni Islam dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Hebat Imam Suyuti ni. Dia punya kitab dia lebih 500 jilid.
Waktu bila dia karang tak tahu. Karamah. Imam Suyuti dia pilih. Dia kata bagi aku mujaddid umat Nabi Muhammad yang pertamanya adalah Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz. Itu mujaddid pertama. Kemudian mujaddid kedua Al-Imam Syafi'i. Imam yang mengasaskan mazhab fiqh kita, Muhammad ibn Idris Syafi'i. Yang ketiga kata Imam Suyuti Al-Imam Ibn Suraij. Yang keempat Al-Imam Baqillani. Yang kelima Al-Imamul Ghazali. Ni yang banyak disesatkan oleh Wahabi luar dan dalam negara. Imam Ghazali ni hati-hati. Bukan hati-hati dengan Imam Ghazali ni, hati-hati dengan pemikiran tu. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, U'jubatu Asrih, ulama gelarkan dia Hujjah Islam. Kata Imam Suyuti mujaddid kurun seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 Imam Ghazali. Mujaddid kurun seterusnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mujaddid seterusnya Imam Ibn Daqiqil Aid. Dan mujaddid yang terakhir pada pilihannya adalah Al-Imamul Bulqini. Mula daripada Imam Ibn Suraish sampai Imam Al-Bulqini, kesemuanya mazhab akidah mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah, mujaddid. Ni yang menyusun kembali urusan agama umat Nabi Muhammad sepanjang kurun ini. Mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang inilah yang disesatkan oleh Wahabi secara umum. Secara umum. Yang ni yang merisaukan kita, aliran ini. Jadi aliran ini dia muncul di Saudi, di sebuah tempat yang bernama Najd. Hari ini Najd itu adalah Riyadh. Di situlah lahir Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Iyalah, lahir di situ. Ayahnya Abdul Wahhab orang besar, alim besar, qadhi di situ. Abangnya juga seorang ulama besar, Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Dia Muhammad bin Abdul Wahhab, abangnya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Belajar di kampung. Tuan-tuan, maklumat ni bukan saya hidup zaman tu, kan? Maklumat ni kita baca daripada buku dan kita dengar daripada para ulama. Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni dia belajar di kampung, kemudian dia keluar. Ketika dia menyambung pengajian di luar, waktu itulah dia mula mendalami kitab seorang imam yang wafat pada tahun 728 Hijrah, Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah ni lama lah, 728 Hijrah, maksudnya ulama kurun ke-8. Syekh Muhammad Abdul Wahhab 1206, ulama kurun ke-13. Bezalah. Cumanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mentelaah banyak buku-buku Imam Ibn Taymiyah. Dan Imam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah seorang imam yang berpangkat mujtahid, tetapi seorang ulama kontroversi, kerana beliau mempunyai puluhan fatwa-fatwa yang kontroversi dan membelah ijma', melanggar ijma', melanggar keputusan 4 mazhab. Ini Imam Ibn Taymiyah. Jadi banyak fatwa-fatwa dia yang sebahagian fatwa-fatwanya keras, sebahagian fatwa-fatwa dia kontroversi, dan ratusan kali juga dalam penulisan Imam Ibn Taymiyah ini disebut dengan hukum bunuh, syirik, murtad. Banyak yang diulang begitu, kataan begitu. Maka rentak
berfikir Imam Ibn Taymiyah yang kontroversi ini dihidupkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia nampak, kemudian dia tengok, dia berasa terpegun. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka dengan pendapat-pendapat Imam Ibn Taymiyah ni, dan akhirnya dia menghidupkan pendapat-pendapat ini, pendapat-pendapat yang ekstrim ni. Antara pendapat ekstrim Imam Ibn Taymiyah yang membelah ijma' ialah sesiapa yang menjaharkan usolli, semayang, maka dia akan diminta untuk bertaubat. Kalau dia tak mau bertaubat, yuqtal, dibunuh. Sesiapa yang menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan tidak ada niat untuk ziarah masjid, maka perjalanan musafir itu dikira sebagai perjalanan maksiat. Ekstrim lah. Selain daripada ekstrim, dia juga melanggar ijma' fatwa tu. Jadi melihat fatwa-fatwa yang keras ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab dia nampak dia suka, dia bersetuju dengan fatwa macam tu. Maka dia hidupkan pemikiran Imam Ibn Taymiyah. Akhirnya dia bawa balik ke kampung beliau. Tentang sejarah ini juga saya dengar sendiri berjam-jam daripada mulut ulama mereka sendiri. Syekh Abu Ishaq, Dr. Nawaf Salim, Dr. Uthman Al-Khamis, Dr. Muhammad Al-Arifi. Berjam-jam saya dengar perjalanan hidup ni Syekh Muhammad Abdul Wahab yang saya sebutkan tadi. Akhirnya bila Syekh Muhammad Abdul Wahab dia bawa balik pemikiran ini untuk disebarkan di kampung, ia ternyata ditentang oleh semua para ulama yang hidup pada zaman itu. Lama lawan, termasuk ayahnya sendiri, Syekh Abdul Wahab Qadhi ketika itu. Abang beliau mengarang 2 buah kitab mengkritik dan menolak fahaman baru yang dibawa oleh adiknya Muhammad bin Abdul Wahab, dan benda tu sampai hari ini terbuku di dalam buku kitab. Antaranya Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab, adik dia sendiri, buku. Dan antaranya buku yang kedua yang abang dia sendiri karang. Nampak tuan-tuan? Abang kepada pengasas mazhab ni sendiri karang, nama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Abang dia karang Sawa'iq Ilahiyah, panahan petir daripada Allah, bahasa kiasan lah, fi raddi alal wahhabiyah, untuk menolak fahaman wahhabiyah. Abang dia karang. Selain daripada 2 buah kitab ni, ada lagi 24 buah kitab lain